Wah, unit kali ni bestnya kat mana tu Cik Yam? Banglo kali ni di Taman 1 Kerubong, yang mana keluasan rumah ni 4,000 square feet. Bestnya rumah ni, sekejap lagi Cik Yam tunjuk apa bestnya. Siap ada kolam renang. So kalau you all beli rumah ni dah tak payah pening-pening mana nak bawa anak healing-healing. So macam biasa, jomlah, tak payah banyak cakap, Cik Yam buat tu dalam rumah. Unit kali ni dah fully furnished tau. Anda tinggal masuk, tak payah pening kepala. Tak cukup dengan fully furnished, dah full size. Dah full size ada swimming pool pula. Okey kan? Unit kali ni unit freehold bumi lot. Mempunyai 4 bilik 2 bilik air. Renovation dia pula fully grill, tabletop, kitchen cabinet dan swimming pool. Anda tak perlu risau sebab taman ni dekat dengan all facilities yang ada. Antaranya Lotus Cheng 6 minit, Airport Melaka 9 minit, MITC Melaka 10 minit, Tol Air Kero 12 minit. Nak ke bandar pula 17 minit je. Anak itik anak ayam, jangan lupa kontak Cik Yam. Cik Yam, kan kita mak-mak ni kalau rumah ada kitchen cabinet senyum je bila nampak. So unit kali ni dalam ruang besar, ruang tamu besar, bilik besar. Apa best lagi rumah ni? Ada kitchen cabinet dah siap-siap, tabletop dah siap-siap. So dah jimatkan kos kat situ. Siapa yang cari rumah yang tengah bandar, area Kerubong, jangan lupa tekan link di bio Cik Yam. Mana-mana owner, tak kisah satu Malaysia, selagi duduk dalam Malaysia, nak Cik Yam jualkan rumah, jangan lupa Roger Cik Yam, laju-laju, jangan segan, jangan malu. Cik Yam cekkan market value, Cik Yam advise harga yang sesuai untuk owner jual rumah tu, mesti berbalutnya. So macam biasa, jom Cik Yam bawa ke next destinasi. Bye.